Spek besar, spek kecil. Inilah spek besar US. Salam tracker dan salam pada vlog. Bosyam ini hari bersama tim dapat menyiapkan lagi satu kenderaan, iaitu F150 2019. Ini dinamakan F150 2019 sebab dia punya lampu dia lebar panjang dan grill pun lebar panjang. Tapi yang sini dia lain sikit dengan body kit yang Bosyam jual, iaitu daripada China. Dia kecil, yang ni besar. Anda boleh tengok ni di kanan, besar. Apabila F150 ni kalau dia lagi besar, lagi tinggi, dia lagi nampak monster. Itu je formula dia. Ada setengah dia suka spek kecil sebab mudah nak jaga. Kalau besar ni kena jaga, tapi kena lebih pada jaga. Itu saja. So pada korang kat luar sana nak tahu apa Bosyam buat ni, dia asal dia Ford Ranger TA Y-Truck. Dia convert pada F150 2019 Shelby style. So macam biasalah, Bosyam tukar bonet depan, grill, lampu depan, bumper depan, white body depan. Bonet ni bonet Shelby So kita tukar lagi untuk body kit F150 ni, kita tukar white body belakang. Ni yang besar ni. Tengok dia punya jarak dia. Lebar kan. Lepas tu lampu belakang dan bonet belakang cover ni. So untuk memantapkan macam biasalah, untuk mendapatkan aura lebih besar lagi, kita masuk bumper hammer. Kita buat exhaust kiri kanan custom, dan kita buat lift up dalam 4 inci, rim 22, tayar 35 daripada hard rock wheel dan tayar EMP. Lift up daripada rack spring, kalau anda boleh tengok kat situ, dan side step daripada shadow hammer. Dan kita masuk door panel, door handle in, visor dan roof lamp LED atas. Yang paling ni best, telinga dia. Kereta dah besar, dah tinggi, pakailah side mirror, barulah nampak keseluruhan dia, aura lebih besar. So konsep dia buat konsep merah Ferrari red dengan black dia campur dengan color Raptor lah, dia buat color Raptor. So pada korang dekat luar sana, kalau suka F150 yang spek besar kan, kalau rasa anda yakin anda boleh buat spek besar ni, sahut Bosyam cabar anda. Kita buat spek besar ni, tapi harga dia mahal sikit, tapi kita ada promotion untuk terhad sahaja, 5 orang terawal. So pada korang kat luar sana, boleh tekan beg biru di bawah ataupun terjah ke showroom Body Kit untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi dan mendapatkan harga borong. So apa-apa pun, pancarkan aura bersama Showroom Body Kit. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe supaya korang tak terlepas projek-projek terbaru dari Showroom Body Kit. So pancarkan aura bersama Showroom Body Kit. Untuk keterangan lebih lanjut tentang Body Kit F150, boleh klik video ini.